Masih ramai lagi yang keliru tentang spread value bila mana kita nak jual semula simpanan emas kita. Semalam ada salah seorang penyimpan emas Odah. Dia baru je mulakan simpanan emas semalam lah. Kemudian hari ni dia tanya pada Odah, kenapa bila saya nak jual semula emas yang saya beli semalam, harga jualan tu lagi rendah daripada harga saya beli semalam. Kenapa saya rugi? Sebenarnya tuan-puan, beliau tak faham tentang konsep spread value bila kita nak jual semula emas. Apa yang dimaksudkan dengan spread value tu? Tuan-puan tengok video ni sampai habis dan save untuk rujukan akan datang. Spread value dalam bahasa mudahnya dipanggil sebagai sisih nilai. Jangan keliru pula dengan susut nilai. Susut nilai ni contoh kalau kita beli kereta. Once kereta keluar je daripada showroom, harganya akan drop sebanyak 20%. Itulah yang dinamakan sebagai susut nilai. Emas ni pula tak ada susut nilai sebab emas ni adalah aset yang sangat bernilai sepanjang zaman. Tapi apa maksud spread value dalam simpanan emas? Spread value yang dimaksudkan dekat sini adalah sisi nilai ataupun dipanggil sebagai selisih harga antara harga beli dan juga harga jual. Spread value ni lah yang akan cover kos operasi syarikat dan juga keuntungan peniaga emas. Sama macam kita buat transaksi di money changer. Dekat public gold, spread value yang ditetapkan hanyalah sekitar 6 ke 9% sahaja. Paling tinggi 9% lah. Tapi berbeza dengan kedai emas perhiasan di luar sana, spread value yang ditetapkan boleh mencecah sehingga 20 ke 30% bila mana kita nak jual semula emas kita. Sebab tu tuan-puan, bila mana tuan-puan nak buat simpanan emas, bukan sekadar tengok harga murah semata-mata. Ada 5 kriteria penting yang tuan-puan kena tengok. Antaranya ialah berapa persen spread value yang ditetapkan oleh syarikat emas tersebut. Sebab inilah yang menentukan berapa banyak keuntungan kita dalam simpanan emas. Dan satu lagi, macam mana kita boleh tetap untung dengan simpanan emas walaupun emas ni ada spread value? Sebab nilai emas tu meningkat dari masa ke masa. Sebenarnya, kenaikan harga emas ni lah yang boleh mengatasi persen spread value yang ditetapkan oleh syarikat. Jadi sebab tu, emas ni dikira sebagai simpanan jangka masa panjang, at least 2 tahun dan ke atas. Makin lama tuan-puan simpan, makin besar keuntungan yang tuan-puan akan dapat. Jadi dah tak perlu risau, okey? Simpan emas ni, bila kita ada ilmu, harga emas naik kita senyum, harga emas turun pun kita senyum. Jadi untuk tuan-puan yang berminat untuk mulakan simpanan emas, boleh tengok pin video Odah ataupun just klik link di bio. Untuk tuan-puan yang nak belajar lebih banyak tentang ilmu emas dan kewangan, jangan lupa follow Odah rapat-rapat.